Ni kereta Tamiya bapak aku beli semalam. Uyo. Jangan sentuh. Nanti karak kotak. Tengok je. Barang-barang dia kena gelai satu-satu tau. Yo, banyaknya. Aku boleh buat? Tak payah. Ni kereta Tamiya bapak aku beli semalam ni. Tengok. Jangan lah. Nanti karat kotak ni. Tengok orang buka dulu. Barang dia macam ni. Dia kena gelai satu-satu dulu. Aku boleh buat? Tak payah lah. Alah, kedekut lah kau ni. Alah, barang dia tak nak kongsi. Barang orang nak main. Tengok je lah orang pasang. Bila dah gelai macam ni, kita susun, baru boleh pasang. Ni ada cara-cara dia pasang kat belakang ni. Macam tu.